Okay, hari ni saya nak share sikit cara untuk kita nak troubleshoot kalau problem board kita lah kan. So pastikan on playground, kemudian test message kat playground tu. So nanti dekat bawah ni, kalau kita hover ni ada event ni tau. So kita boleh klik event ni, dia akan keluar file besar macam ni lah. So kita boleh copy JSON ni, kita boleh pergi dekat reply from creator. Lepas tu hantar je message tu. Contoh macam saya buat kat sini saya hantar message tu, kemudian saya cakap dengan dia they still trigger human takeover instead of trigger booking. Sepatutnya saya cakap kalau customer nak datang kedai, trigger booking lah, bukan trigger human takeover. Jadi dia bagi tahu, oh saya dekat training data saya terletak prompt yang mengatakan trigger human takeover kalau customer nak datang workshop. Okay, so jadi proses ni akan mempercepatkan lagi lah proses tuan-tuan dan puan nak troubleshoot chatbot tu. Okay, so summary dia, klik je benda ni, event ni, copy JSON kat prompt generator, tanya je kenapa jadi macam ni, dan sekian. Okay, good luck.